Soalan ni sebagai cikgu sekarang guru besar, kriteria yang guru yang cikgu perlu untuk meningkatkan ataupun menjayakan sekolah cikgu sendiri lah. Apa kriteria cikgu-cikgu yang baru ni cikgu perlukan? Kriteria cikgu baru kok perlu ni untuk lanjutkan sekolah. Okey, untuk era sekarang ni, untuk yang terbaru ni, perlu kita kita nak bangunkan cikgu-cikgu ataupun kita plan cikgu-cikgu hok mahir dalam ICT lah satu. Sebab sekarang ni banyak program-program apa yang kita nak letakkan untuk cikgu-cikgu biar dia boleh jadi pembimbing untuk rakan-rakan lain. Sebab dari segi kerja-kerja lain apa semua tu, dia kemahiran dia tak khusus gitu. Dari segi hok internet apa, perkembangan terbaru apa, nak bangun sistem, kadang-kadang nak mudahkan sekolah apa semua tu, kita memang perlu ada pakar seorang. Dalam setiap sekolah mesti kena ada pakar seorang hok ICT tu. Kalau dulu kita ada seorang pakar, tapi sekarang ni bertukar dah. Jadi orang lain tu tak ada pakar macam dia. Sebab dulu ada cikgu tu memang dia ijazah di bahagian ni, buat program apa semua ni. Jadi kita perlu buat tu sekarang ni kalau ada. Jadi yang muda-muda ni biar ada kepakaran bahagian tu. Jadi banyak membantu kita dari sekolah. Kalau macam sekarang ni kita nak catat bahagian makam dia, macam PAJSK apa semua tu, kita ada dah buat sistem tu. Biar setiap kali pertandingan, cikgu-cikgu terlibat tu dia masuk lalu dah. Jadi kita dah terlepas benda tu. Sebab kadang-kadang kalau kita nak kumpul dalam file apa semua, kadang-kadang setahun tu hilang habis, tak tahu maklumat dah. Jadi setiap kali habis pertandingan apa cikgu masuk. Lepas tu kita bangun sistem ada. Rekod semua. Kita rekod apa semua. Dan kalau macam surat-surat apa semua tu, kita masuk dalam sistem Google Drive apa semua. Jadi sekolah ni baru bermula benda tu atau sekolah ni kita buat dah, kita ada dah program tu, app school tu. Cuma sekarang ni hok ahli pakar, hok tukang bina tu apa dia tukar sekolah dah. Cuba cakap ni teruskanlah je lah. Cuma kita sekarang ni ada lagi hok perkembangan baru. Kalau dulu mula digital league dah. Jadi nak CJ Gemini lah apa semua, ada hok CJ, hok ada macam-macam tu lah. Jadi memang kena ada hok pakaran. Orang lain boleh tapi lambat dia nak bertindak apa semua. Jadi dia kena belajar dulu. Jadi hok sekolah sekarang ni memang kena ada benda tu. Ni kena ada bahagian-bahagian tu lah. Nak buat program ke, nak apa ke, benda-benda lain pun memang dia banyak sekarang ni hak tu. Dan kita pun terima surat-surat jemput hutang semua banyak. Dia hak termasuk juga hak bahagian hak stamp sekarang ni pun banyak. Jadi kita nak hak arah tu lah. Bila cikgu ICT ada apa semua, hak start hak benda hak stamp semua tu, dia akan jalan seiring sekaligus. Dan macam-macam kita nak buat, kalau kita nak buat pencerapan apa semua. Kalau dulu kita ada kita letak QR code tu tak. Kita scan situ, kita masuk dalam Google Form apa semua tu. Kita masuk kelas apa, kita isi je benda aktiviti ke teknik cikgu buat sesuai ke apa semua. Jadi memang sekolah memang nak ada waktu lah seorang. Setiap sekolah mesti ada seorang waktu. Sebab rasa kalau bidang lain tu ada masalah sangat. ICT teknologi. Bagian hak teknologi, hak pandai buat program sikit apa semua, jadi dia banyak mudah. Dah sekarang ni kalau kita nak buat majlis persaraan ke, perpisahan ke apa semua, nak tayang-tayang apa semua tu, nak agak ke AI saja sekarang ni, cuma cikgu Zul boleh bantu sekarang ni. Dia pandai sikit lagu ni AI. Saya boleh juga memang nak belajar tak. Sehari AI ni kena bayar tak nak. Bagus tak sikit, bagus kita guna tak. Payment sikit. Kalau order tak juga. Tanya-tanya gini boleh lah. Nak buat video saya tak juga. Dia tak ada dalam RM70 sebulan kok tak. Nak 30 riyal tu, kalau kita nak pakai grafik apa semua boleh lah. Kalau hak dalam 70 riyal tu baru boleh. Dia pun tak apa sihat lagi. Tu lah kalau kita nak buat tu lah. Membangunkan guru-guru yang pakar dalam ICT. Sebab banyak semua masuk dalam sistem lah ke sekarang ni. Hak skah apa semua, kalau kita tak faham dia tu, tak boleh nak buat. Memang kena mahir seorang. Hak guru dan dimudahkan kerja. Hak skah pun kena masuk, hak tu hak kadegang pun, dan dia hak RMT pun sekarang ni sampai bila pun tak mari kita catat, pun kita catat. Betul. Terima kasih. Sama-sama. Nama baik. Faham tadi dia kata. Sebenarnya ada program ni memang kita yang pertama sekali kalau kita nak buat sesuatu program. Yang penting sekali ada benda-benda kalau kita nak program tu, kita tubuh jawatan kuasa dulu. Bila ada jawatan kuasa, kita ada pelbagai tugas, baru kerja tu berjalan dengan lancar. Jadi tugas kita kalau nak mula sesuatu program tu, mesti kita tubuh ahli jawatan kuasa bagi selesai masalah kita. Macam kita pengurusi kelab guru tak, kita nak buat majlis persaraan, tubuhlah dia datang kuasa, selesai lah. Lepas tu kita panggil taklimat apa, bina tugas, jalan masing-masing bagi. Waktu penting sekali, tak ada jatah kuasa, tak boleh nak jalan. Kita nak mikir dulu, jatah kuasa ni kena buat begini, kita tak boleh. Kita tubuh jatah kuasa dulu. Masa perbahagian tugas tu ada macam bias ke? Kadang kita pilih yang pertama sekali ikut kepakaran dia lah. Biar sebab dia masing-masing cikgu ni ada kepakaran dia. Ada ahli-ahli dia.
Dan kalau kita nak ubah, kita mesti yang ada ahli tu dia duduk di bawah sebagai batu bawah tu boleh berjalan macam dia juga. Kalau kita terus nak beri ke dia, dia tak ada keahlian nak guna kau. Dan satu lagi kita kena pastikan orang biasanya hak ada keahlian aku sama je. Hak buat kerja apa semua kalau jadi cikgu ni, cuma kita kena pandai-pandai lah hak tu. Jangan jadi dia bergerak sangat apa, mungkin kita beri ni kita kurang kat lain apa semua. Gitu je lah.